Pada suatu hari, anak katak berjalan-jalan di padang rumput. Tiba-tiba dia ternampak ada seekor lembu yang sangat besar. Anak katak bertemu dengan bapanya. Ayah, tadi saya nampak ada binatang yang sangat besar. Bapanya terus menyedut udara. Adakah sebesar ayah, kata bapanya, bapa katak kepada anaknya. Tidak ada, tidak. Besar lagi. Bapanya terus menyedut udara. Adakah sebesar ini? Tidak, tidak lagi. Tiba-tiba ada bunyi yang sangat kuat. Anak katak sedih kerana bapanya telah mati. Sekian, terima kasih.